Saya dengan ini merasmikan majlis perasmian dan penyampaian wakilan pelantikan Kandungan Ibu Gadot 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas ucapan sebentar tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sekarang kita telah tiba ke impak yang paling besar sekali, iaitu Watikah Pelantikan ADMY 2025. Jadi bersama saya, senarai nama pelantik 31 orang. Kita mulakan dengan penerima yang pertama, Muhammad Faizal bin Duraim. Muhammad Aiman bin Azhar. Muhammad Luqman bin Zuhairi. Terima kasih YB. Ya, Luqman. Ya, saya. InsyaAllah. Luqman. Ya. Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih YB. Teruskan. Okay, InsyaAllah. Terima kasih. Luqman Hakimi bin Abdul Rahman. Abdul Manan bin Abdul Halim. Azwan bin Masbud. Ahmad Firdaus bin Saifullah. Umar bin Abdul Rashid. Muhammad Adil Ashraf bin Ahmad Kamarud. Muhammad Faiz Zikri bin Azmi. Muhammad Hisham Romel. Muhammad Hilmi bin Muhammad Nazir. Muhammad Ridwan bin Muhammad Zakarta. Muhammad Hafiz Muizuddin bin Mustaqim. Ahmad Fauzan bin Mahidin. Ali Imran bin Saharuddin. Dan yang terakhir kita mempersilakan Muhammad Arif Syafiq bin Muhammad Ismail. Lengkaplah 17 pelatih lelaki kita. Baiklah bagi pelatih wanita, dengan ini mempersilakan Najihah binti Aminuddin.
Syazwina binti Zaidi. Aida Najwa binti Zahidan. Nur Izzah binti Abdul Aziz. Nur Tasnim At-Tahira binti Rosli. Ain Sofia binti Saleh. Nur Hikmah binti Bakhtiar Effendi. Izzatul Husna binti Abdullah. Nurul Farah Fakira binti Zahari. Adawiyatul Izzah binti Ansir. Intan Nur Amirah binti Zulkifli. Nurul Syuhada binti Muhammad Kamil. Dan pelengkap bagi 31 orang pelatih dengan ini menjemput Nurul Saadatul Kamilah binti Muhammad. Dan yang diucapkan kepada semua para pelatih. Baiklah, kita teruskan dengan sesi bergambar. Pastikan anda semua mengukir senyuman yang paling manis sebagai kenangan yang terindah yang akan diingat selalu. Baiklah, majlis mengucapkan. Tidak mengapa, kita berikan wang. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas kesudian menyampaikan watikah pelantikan kepada para pelatih ADMY 2005. Majlis mendoakan agar semua para pelatih akan terus komited dalam mempersiapkan diri dalam segala keperluan menjadi seorang pendakwah yang berkualiti, insya-Allah. Sidang hadirin yang bijaksana, Majlis Gemilang kini berlabuh, watikah diserah, amanah bermula. Langkah dai menuju teguh, bersama ilmu iman dijunjung. Menepani cabaran masa mendatang, semoga dakwah terus disanjung menjadi suluh umat Gemilang. Dengan berakhirnya penyerahan watikah sebentar tadi, maka majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir bersama-sama dalam menjayakan majlis hari ini. Akhir kalam, majlis memohon maaf andai kemaafan ada silap dan salah sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Semoga yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu dijadikan sebagai sempadan. Saya Di Emaliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjemput hadirin untuk menuju ke ruang jamuan untuk menikmati juadah yang telah disediakan.
Man, Fazal, Man. Dah. Kenapa? Tak siap. Oh, tak ready. Fazal. Tengok tu. Okey.